TV PSS SK Bayan Baru terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Adi Harik Lior Zahrin, Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru Pulau Pinang. Boleh Tuan perkenalkan diri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Saiful Nizam bin Ramli daripada SSTP Pulau Pinang. Apakah harapan Tuan terhadap Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru selepas pengalaman membuat liputan di PBAKL 2026 ini? Baik, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada SK Bayan Baru Pulau Pinang yang membantu dalam mendokumentkan program berkaitan dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur untuk tahun 2026, dan saya mengharapkan supaya TV PSS SK Bayan Baru terus berkembang dan terus dapat membantu sama ada di program peringkat sekolah, peringkat daerah dan seterusnya peringkat negeri serta kebangsaan suatu hari nanti. Saya mewakili Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan serta pihak BSTP dan SSTP Pulau Pinang atas peluang dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membuat liputan di PBLKN 2026. Terima kasih Tuan. Okey. Diharapkan penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 ini dapat terus memupuk minat baca dalam kalangan masyarakat. Sekarang penghargaan diucapkan kepada Jambatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan atas peluang yang diberikan kepada Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru untuk membuat liputan di PBAKL 2026. Pengalaman ini bukan sahaja memberi pendedahan dalam bidang kewartawanan dan penyiaran, malah membuka ruang untuk mendekati dunia buku serta industri penerbitan negara. Dilupakan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Encik Muhammad Razif bin Osman, Encik Khadijah binti Nopiah, penolong kanan pentadbiran, Encik Marwan Shah bin Abdul Wahab, penolong kanan HEM, Puan Faziani binti Osman, penolong kanan co-curriculum, Puan Atika binti Abdul Wahid, penolong kanan petang, Puan Nohita binti Zainal Abidin, penolong kanan PPKI, guru-guru, warga SK Bayan Baru dan para waris yang banyak memberikan sokongan. Kami, Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru melaporkan dari Pusat Dagangan Dunia. Sekian, terima kasih. Nadi informasi, pencetus inspirasi. Jumpa lagi.